Kami satu masa kami dah tak cakap dah. Kami harap kat hampa lah. Ni kira taujihat yang aku bagi ni adalah taujihat yang kami harap lah. Satu masa hampa akan duduk dalam keadaan yang penuh dengan fitan. Pandai-pandailah hampa. Ambillah Quran dan sunnah itu sebagai rujukan untuk perjalanan ke depan. Macam tu lah. Yang telefon pun ada, telefon, tak usah duk lawan kepimpinan. Dah masuk. Ni cerita buat macam ni. Kan? Dah bermacam style. Ada yang cerita cara dia hantar. Ada yang cerita dia buat pulak sejarah. Ada dia cerita cara nasihat bagi teguran, islah tu untuk nak bagi cantik lagi. Mai satu makhluk ni dia pergi domba-domba kan, kata depa kritik hang. Dan akhirnya depa ni pun dicop sebagai RTI. Kesian depa. Buat kerja ni tak ada duit apa pun. Tolong lillah ta'ala fisabilillah. Atas nama cinta kepada jemaah tu. Akhirnya mereka difitnah. Tapi tak apalah. Saya pun bercakap dengan mereka dan mereka pun kata tak apalah, dah masanya kita tengok tembok kita ni pecah. Untuk apa? Untuk ada kesedaran balik. Dulu masa Mak Sabu buat kerja tu dulu, tembok tak pecah, orang tak percaya. Bila ada saja kesan retakan tu, barulah orang percaya. Dulu ni. Lepas tu masa Takiri buat kerja ni pun orang tak percaya juga. Kan, pakat hentam habis semua ni. Kan, kata padak-padak dulu ni. Tapi bila dah terjadi, baru mereka sedap. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? 2 kali dah, brother. Zaman kami lah. 2 kali dah. Lepas ni, dia nak pecah sekali lagi, hampa buat sendiri. Kita nak tengok mau macam mana cara hampa nak buat. Kan? Macam mana cara hampa nak urus. Macam mana cara ni. Kami pun sibuk nak cari rezeki untuk kami pula lah. Dah lama dah kami calarkan badan kami ni untuk perjuangan ini, yang mana bagi kami lah rupa-rupanya tidak ada satu penilaian yang terbaik. Mereka menganggap apa yang disampaikan ini membawa kemusnahan kepada mereka. Kerusi-kerusi yang mereka duduk tu jadi macam tergugat. Jadi kami tak mau gugat lagi lah kerusi-kerusi hampa ni. Hampa duduk lah elok-elok, hampa bawa lah. Kalau rosak benda ni, rosaklah agama hampa. Kalau kata elok benda ni, eloklah agama hampa. Kami dah tak mau tengok dah di bangsa ni. Sebab bangsa ni dah dijajah pemikiran. Tapi dari segi agama, belum ada agama tu dijajah dengan mana-mana. Sebab agama ada stand dia. Agama dia ada corak dia. Yang mana corak ini dicorakkan oleh Allah SWT. Bila kamu tak ikut, maka kamu tidak ikut agama. Macam tu lah. Jadi janganlah elok dek. Bulan-bulan puasa ni biasalah. Badan kubro ni satu benda yang patut kita ambil faham lah kalau tahu apa itu badan kubro.